Hei, sebab tak cukup bukti, cikgu terpaksa hukum kamu seorang, Amirul. Amirul, kamu digantung sekolah selama seminggu. Weh, pendek. Weh, ni buat tengah pula. Nak kena. Kau ada pen tak? Yang pen tak? Weh, kau pekat kan? Kau panggil kau kan? Kau kalau kau panggil, kau mana? Kau buat apa ni? Kau tak payah study lah. Panggil aku kau ni. Buat sini. Apa kau study ni? Orang tengah rehat kan? Boleh. Kau tak payah nak acah-acah study lah. Kau study kau pandai pun. Ni kali kalau aku panggil tu kau dengar. Sebabkan kau dah buat hal, aku nak denda kau satu. Aku nak esok kau bawakan aku sekotak rokok. Kalau kau tak bawa, siap kau, lagi teruk kau kena. Faham tak? Kau boleh buat tak? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Ingat Nah bro, bagi kau. Jangan Mirul. Mirul. Sini. Cikgu nak spot check. Cepat. Baik. Mana? Ni tengok. Aduh, spot check pula. Tak ada apa. Okey. Jalan. Sini. Cepat. Beg mana beg? Mana? Apa benda ni? Rokok mana baru? Awal merokok dalam sekolah tu. Ambil orang aku. Bukan. Kes berat ni bawa rokok ke sekolah. Dah, jom ikut game plan. Tadi. Jom. Kenapa bawa rokok ni ke sekolah? Awak tahu kan peraturan sekolah? Tak boleh bawa rokok. Cikgu, ni bukan rokok saya cikgu. Ni rokok Ahmad. Dia yang suruh saya belikan. Betul Kalau macam tu, kita panggil Ahmad sekarang. Ada apa cikgu? Betul ke Amirul ni kata? Awak yang suruh dia beli rokok, terus awak suruh dia bawa ke sekolah. Puan ada. Saya tak suruh. Dia yang beli sendiri. Duit pun benda duit dia. Apa kena mengenai dengan saya pula? Betul ke Amirul? Awak cakap je apa yang berlaku. Cikgu, dia tipu cikgu. Dia yang suruh saya pergi semalam. Kau ada bukti ke betik? Kau cakap dia tu kau ada bukti ke? Ada? Saya ada bukti cikgu. Aiman ada semalam. Cikgu? Apa cikgu panggil cikgu? Saya nak tanya, semalam betul ke awak nampak Ahmad paksa Amirul beli rokok? Amirul. Man, cakap Man. Kau ada semalam. Sebab tak cukup bukti, cikgu terpaksa hukum kamu seorang, Amirul. Amirul, kamu digantung sekolah selama seminggu.
Nanti kalau cikgu hukum saya, cikgu kena hukum Aiman. Dia nampak tapi tak halang pun saya. Aku dah halang lah semalam. 2 kali aku pesan kat kau. Kau betul-betul ke nak halang aku? Ha? Kalau kau betul-betul nak halang aku, kau dah tarik tangan aku untuk tak pergi beli rokok. Lagipun kau yang bagi marker pen kat dia kan. So kau dan dia tak ada beza pun. Mana nak tahu dia guna pen tu untuk conteng pun kau. Kalau kau nak salahkan, salahkan dia. Ni semua gara-gara kau. Sebab kau lagi tolong terjemah dalam ni. Ha? Last kau yang kena. Dah. Tak payah gaduh-gaduh lagi. Saya dah tahu dah semua yang berlaku ni. Awak bertiga semua akan dihukum. Awak Ahmad, awak dihukum sebab awak bully kawan kamu dan awak merokok di dalam sekolah. Awak Amirul, awak dihukum sebab membawa rokok ke sekolah. Awak Aiman, awak pun tak terlepas. Awak dihukum sebab awak tak tolong kawan kamu, tak halang dia bawa rokok ke sekolah. Awak dikira bersebahat. Kenapa kau tak cakap kali ketiga? Mungkin kalau kau cakap kali ketiga, aku dah tak pergi beli rokok.